Hadis ke-17. Daripada Sayyidina Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menuntut berlaku ihsan, berbuat kebaikan secara sempurna dalam setiap perkara. Maka, apabila kamu membunuh, berperang atau menghukum, hendaklah dilakukan dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, hendaklah dilakukan dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang menajamkan pisau sembelihannya dan memberi kerehatan, menyegerakan kematian, kepada binatang sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Setiap orang mestilah menghayati nilai ihsan bagi melahirkan manusia yang cemerlang dan bertamadun. 2. Islam merupakan agama yang sentiasa menganjurkan kesempurnaan dalam setiap perkara. 3. Kita mesti meyakini bahawa setiap hukum syariat adalah demi untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. 4. Setiap orang hendaklah mempunyai jiwa yang murni agar dapat menilai sesuatu perkara baik atau buruk. 5. Islam amat mementingkan ihsan dalam setiap perkara sekalipun dalam peperangan atau pelaksanaan hukuman. 6. Individu yang membudayakan ihsan dalam kehidupan akan menjadikan proses penambahbaikan berlaku secara berterusan.